Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di ambang kematian. Kita berada di ambang kematian. Bila-bila masa sahaja. Learning, ramai kita tengok yang diviralkan, orang mati tengah mengajar. Tapi jaga-jagalah dalam jaga orang mati tengah mengajar. Banyak ke orang mati tengah dengar orang mengajar ramai. Bapa jaga-jaga pasal orang mengajar seorang kata. Orang dengar orang mengajar ramai. Bila-bila masa saja. Balik ni malaikat dia dini hari ni, sains-sains kita yang seumur dengan kita ramai dah tak ada. Kita ni berada di ambang kematian. Sebab itu kita kena bersedia. Kalau kita sudah umur 60 itu sudah habis dah. Yang tinggal berapa lagi? Wallahu alam. Kalau takdirlah kalau Tuhan beri 61, kita ada setahun lagi. Setahun ke dia kita boleh buat. Setahun kita boleh buat ke dia. Adakah setahun tu 365 hari, sepanjang hari kita buat ibadat? Sepanjang hari kita semaya. Sepanjang hari 365 hari kita puasa. Capu. Dalam satu hari berapa jam je kita semaya? Dalam satu hari berapa kali kita baca Quran? Kalau umur ada depan hamba dah termasuk hamba ni, bukan setahun sekali khatam Al-Quran. Paling tidak sebulan sekali kena khatam. Kita tak ada masa dah ibu-ibu. Tak ada masa. Kalau kita masih lagi berleka-leka dengan kakak-kakak benda rubbish, benda sapuh sarak kehidupan, rugi kita. Syabas tahniahlah. Buat kuliah duha, ya, hari Rabu.